Dewan Rakyat lulus RUU sewa beli pindahan 2025 Mansur Peraturan 78 8 hari bulan Oktober 2025. 2 hari lepas saja ya. RUU sewa beli pindahan 2025 yang memasukkan penggunaan kadar sama rata dan kadar Peraturan 78 bagi pinjaman sewa beli kadar tetap. Meluluskan Dewan Rakyat telah luluskan pemansuhan. Okey. Apa ni kadar sama rata dan kadar Peraturan 78? Ini adalah cara kira pinjaman atau pembiayaan sewa beli anda. Senang cerita, loan creator. Okey, loan creator. Ini cara kira loan creator. Pemansuhan sistem kadar rata dan Peraturan 78 dibuat kerana ia dianggap tidak adil serta membebankan peminjam. Sebagai gantinya katanya, kaedah kadar faedah efektif dan pengurangan baki akan diperkenalkan bagi memastikan penggunaan ansuran bulanan lebih adil secara telus. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Amrizal Muhammad Ali berkata ketika mengulung perbahasan. Dua perenggan ni memang perenggan pertama yang ni dengan perenggan ni banyak terma teknikal. Tak faham, pening kan? Senang cerita macam ni ya. Loan creator kiraan dia akan ikut loan rumah. Okey? Loan rumah dengan loan creator akan sama. Cara kiraannya sama. Okey? Apa rasionalnya? Rasional pindahan ini ialah untuk memastikan charge faedah tidak memudaratkan peminjam, khususnya mereka yang membuat penyelesaian awal pinjaman, katanya di Dewan Rakyat. Pernahkah anda ada pinjam untuk loan creator, lepas tu anda pergi ke bank kan? Katakan anda pinjam 9 tahun, tapi tiba-tiba dalam 2 tahun anda ada duit untuk selesaikan. Maksudnya ada baki 7 tahun lagi, betul? Anda tanya bank, saya nak selesaikan pinjaman hari ni, berapa banyak diskaun anda boleh bagi? Bank kata 1 bulan. Yang paling baik pun 2 bulan. Okey? Pernah tak anda ada pernah alami? Berbanding kalau anda pergi nak cakap dengan bank, saya nak settle loan rumah. Ya betul, jumlahnya lebih tinggi, biasanya lebih tinggi daripada kereta. Tapi kalau anda bayar awal, katakan anda bayar pada tahun ke-20 dan baki, anda dapat diskaun 15 tahun terus, tak payah bincang dengan bank. Adakah anda ada pengalaman begini? Ini adalah sebab sistem kadar rata dan Peraturan 78 yang kira semua faedah di depan, dan yang faedah dikaut pada bayaran yang pertama saja. Faedah yang tinggi. Okey, nisbah faedah dan pokok faedah sangat-sangat tinggi. Jadi anda dihukum kerana nak selesai awal. Okey, dapat nampak betul? Awal anda hanya bayar untuk 2 tahun tu, bayar faedah saja, belum masuk pokok lagi. Sebab tu pindahan ini adalah adalah rasional. Okey, untuk menggalakkan siapa yang boleh selesai awal, jangan hukum mereka, malah beri insentif untuk selesai awal. Okey. Datuk Amrizal berkata penggunaan kadar faedah efektif meningkatkan ketulusan dalam penilaian dan pemasaran pinjaman sewa beli sekaligus membolehkan pengguna membuat perbandingan pakej pinjaman dengan lebih tepat. Okey. Kaedah pengurangan baki pula memastikan kadar faedah hanya dikenakan ke atas baki pinjaman yang belum dijelaskan. Ni saya dah terangkan ya. Berbeza dengan kaedah lama yang lebih menumpukan pembayaran faedah pada peringkat awal pinjaman. Pendekatan ini memanfaatkan pengguna, berikan mereka membanding kos sebenar pelbagai produk pinjaman, merancang kewangan dengan lebih baik serta mengenal pasti kos tersembunyi termasuk faedah terkompaun. Okey. Merancang kewangan dengan lebih baik. Anda biasa dengar kan, kalau anda ada loan rumah dengan loan kereta, mereka kalau ada lebih duit, mana satu nak settle dulu, mereka akan sarankan anda settle loan rumah. Sebab anda lebih jimat berbanding dengan kereta. Kereta tadi saya bagi tahu kan, dapat pun 1-2 bulan saja. Buat apa? Okey.
Okey, lagi satu pindaan yang sangat penting. Pindaan ini membenarkan penggunaan teknologi semasa dalam pelaksanaan serta pengemaskinian perjanjian sewa beli. Apa maksudnya? Sekarang ni dah zaman 2025, semua digital. Okey, tapi bank masih perlukan anda pergi ke branch, pergi ke cawangan atau pergi ke pejabat mereka untuk tanda tangan perjanjian sewa beli anda. Anda mesti pernah alami situasi begini kan? Semua orang tanda tangan digital sekarang, tapi bank masih perlukan anda pergi ke cawangan untuk tanda tangan kereta baru anda, perjanjian kereta baru anda, atau pergi ke dealer tanda tangan sebab perlu hard copy. Sekarang ni dengan pindaan akta ini, RUU ini dah tak perlu lagi. Boleh guna teknologi semasa. Maksudnya kalau e-sign means e-sign. Okay? Jadi apakah implikasi permintaan RUU ini kepada consumer? Consumer dah banyak dah saya terangkan dalam artikel tadi kan. Tapi apa implikasi kepada corporate pula? Apa implikasi kepada bank? Okey. Yang pertama, untung bank mesti akan turun. Sebab peraturan 78 ni dengan faedah sistem kadar rata ni memang sangat menguntungkan bank. Okey. Sebab tu mereka nak pansurkan. Dan kalau bank business mereka adalah pinjam duit kutip faedah sebagai pendapatan. Kalau faedah sekarang akan kurang kan, dan untung mereka pun akan kurang. Okey, apabila untung mereka akan kurang, anda perlu ingat kebanyakan bank atau semua bank di negara ini ada wang kita semua di sana. KWSP adalah antara pemegang saham terbesar untuk semua bank di bursa. Okey. Jadi kalau KWSP pegang, untung kurang, dividen pun kurang, betul? Dividen ke KWSP kita pun kurang. Yang melabur ada yang saya tahu pesara banyak yang kenal, terutamanya di bank mereka letak duit bukan dalam simpanan tetap beli saham bank dalam hidup dengan dividen sahaja. Dividen tu akan kurang juga. Okey? Jadi apabila dividen kurang, KWSP kita pun kurang, wang pasaran kita pun kurang. Lagi satu, dividen KWSP pun kurang sebab dividen dah dapat kurang kan. Tapi saya yakin pihak bank sudah bersedia dan sudah buka aliran kewangan yang barulah. Ini kita tak perlu bimbang. Apa yang kita perlu tahu adalah sekarang pinjaman sewa beli akan ikut loan rumah dan lebih adil. Senang kita bandingkan. Okey? Takat ini saja saya nak komen. Saya Kenny dari Hikayat Tanah. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.